terima lah. Tapi Tufan ni seram boleh lah. Aura dia, bila kita main aura dia. ni benda tu ada. Ni pun tak percaya benda tu sebelum ni. Tapi tak sewujud seperti macam kita tengok di movie lah geng lah. Benda tu. Welcome back to Leklu TV. So, apa eksperimen kita hari ni berempat? Kita nak cerita balik lah. Eksperimen? Alah, eksperimen di dalam? Oh, bukan eksplorasi. Eksperimen, inspirasi lain lah. Tinggal. Yang tu inspirasi cerita orang kan. Tak agak tu Okay. So, kita nak start siapa dulu lah? Start pada aku lah. Tak bagi semua kau semua tak kira pun tak boleh jawab saya. Mana habis boleh lah. Cantik lah. Ya. Cantik lah. Betul lah, kaki semua berharum buat atas macam ni pula. Tak selalu kulu. Itu ni bagi aku dulu lah. Ni aku volunteer untuk kulu. Boleh lah. Boleh lah, loading Okay, start lah. okay. Sorry. Pengalaman masuk tempat ni kan. Okay. First, kita main banyak anjing dia Philippine ni. So anjing pun tak cerita. Dia bunyi macam tu kan. So lagi satu kita jumpa apa? Seorang paranormal. Apa nama? Wira PG5 Wira PG5. Jumpa dia tu just dia pun buat hal dia sendiri, kami pun buat hal kami sendiri macam tu lah. So bila kita explore pun semua dah tempat becok sikit. So aura tempat ni bawah dia tingkat 5, semua tingkat 5 kan. Dia rasa vibe untuk tempat ni keliling pun dia tak rasa apa sangat pun. Tapi bila nak atas sekali tempat tutup tu yang kita dah boleh tengok footage lah kali kan. Yang kita duduk tempat tu, tempat yang banyak kelawak, pergi sarang kelawak kot. Aura kat situ kau. Aura kat situ kau. Tu yang tu je lah bagi aku. Tempat rasa macam tu je lah. Rasa macam tu aura dia. Asal di mall kulim? Asal di mall Di mall kulim lah. Asal di mall kulim lah. Bukan di mall. Mall Gulim. Mall kulim lah. Mall Gulim. Takkan rasa dia santai kan. Kita nak tangkap tempat lah ni. Ni Mall Gulim. Mall Gulim. Tempat ni tegak dah hopor lebih kurang 30 ke 40 tahun lebih ni tu. 30 ke 40 tahun lebih. Itu lah. Okay, next. So, tempat yang kita masuk ni daripada tingkat 1, tingkat 2 tak ada apa. Tak ada apa lah, senang cerita lah. Tak ada apa. So, bila jumpa mereka tadi tu, lepas jumpa tu, lepas tu dia berbelah kan, kerja 4 sekali tingkat lah kan. Dia berbelah. Dia kata hang duduk je sini, nanti ada. Tak apalah, betul lah lepas pada Iwan dengan Maman buat macam unik nyali tadi tu. Dia bukanlah, cuma kami stick kat situ. Tadi kira Omek pergi belah sana, semua buat hal siri hari ni lah. Maman dengan Wan duduk kat sana dalam bilik tu. Tingkat 4 tu memang ada aura. Ada. Ada orang baling besi lah. Macam orang lagi. Benda tu baling besi lah. Dengar bunyi macam besi. Bunyi besi. Lepas tu orang kata apa, dia dah lah berpeluh. Betul? Ada angin kan. Tak tahulah besi ke, kemungkinan yang masa besi-besi. lepas dah settle semua dah turun, dekat belakang dia main. Dia bunyi macam kik belakang. Masa tengah setting je. Tadi dia tak mana depan. Ada tak? Dia kik apa dia tak tahu. Dia kata dia gelak pasal kita dengan kasut semua masam. Nyecak kan. Nampak apa tu? Kau baju putih dia orang ni lah. Weh, kaki kasut pun teruk weh. Tempat belecok lah. Kau tak lagi nak masuk neraka, tak tahu dia nak bawa. tak tahu. Harum ya Allah. So, kita pergi pada kami yang cameraman lah. Tuan. Orang yang berbulu yang pegang daripada bawah sampai ke atas. Tu sebab Abang kenal aku. Hari nak tukar joki, dia bagi kita lah kenal joki. Okay. Awal-awal masa kita awal pernah datang kat sini kan. Kita tengok tempat ni masa awal kita just nak tengok dululah pada pagi tu lepas kopi Cik Pocong. Kopi Cik Pocong tu. So belakang pun ada dengar bunyi-bunyi kan Selalu macam tu 4.
Dia tidur atas dia orang dia keluar. Dia bawa ban sikit out. Jadi sebelum tu yang kami datang tu anjing banyak. So kami rasa macam tak boleh masuk, nampak pun seram. Dan kita pun repeat lagi sekali, tapi dah masuk dalam apa dia macam kotor-kotor lah kotor, ada air, lubang bahaya, risiko. Yang anjing pun banyak. Banyak kan. Ya. Jadi kat bawah tu memang panas, tak rasa apa, tempat dia nampak sama daripada tu. Sampailah kita kat tingkat atas kali macam Ikmal cakap semua Panas dia. kan. So aura dia kat situ rasa dia rasa meremang, first time rasa meremang sampai muka kan. Dekat muka ni. Tapi ada bunyi-bunyi yang macam besi. Kemungkinan sebab lagi satu ada kelawar tau. Kelawar dia tak boleh kena cahaya. Bila dia kena cahaya dia jadi gila. Dia mabuk lah. Mabuk mungkin lah. Lepas tu bila kita rasa macam kuat makin depan tadi kita rasa kuat Lepas tu sampai-sampai kat situ ada tempat terbuka dengan lecah kan. Tempat terbuka mungkin angin apa orang panggil embun masuk. Embun lah. Mungkin lah daripada situ lah. So bagi saya seram kat situ lah. Tapi saya ada jalan tadi seorang, tak tahu mamai-mai kat belakang tau. Aku jalan seorang je belakang batas. Mamai-mai aku kat tepi, lampu dah bawa. Aku dah bawa. So bagi aku aura tu adalah tempat ni, cuma mungkin kita tak nampak lah. Okay, sekarang saya nak bertanya kepada Omeng. Masa aku naik tingkat atas dia, aku nampak sepasang mata. Dua ni sepasang lah bersinar atas sekali. Masa aku suluh dekat ni, masa kita dua tu, lepas tu aku jalan nanti aku jalan seorang. Masa aku suluh tu sekali limbah, aku nampak 2 biji mata. Lepas tu aku suluh balik hilang. Tak tahu lah, katalah aku mungkin kelawak ke apa-apa ke, sebab sini aku banyak kelawak tau. Dah tempat dia pun kotor. Tu saya sebab mungkin tadi Ada rasa aura apa-apa tak? pasal Selain daripada gelap nampak mata tu lain ke, masa jalan seorang-seorang tu pasal rasanya nak remang ke ataupun Remang ada juga. benda lalu depan muka ke? kemang juga. Pasal kemang tapi Lalu tak, depan muka tak ada? kalau kita kemang tu macam apa lah juga kan. Kita tak bercermin sangat lah. Sebab terkejut sama. Masa suluh tu terus nampak macam bercahaya dua mata. Sebab time tu pun cam pun tak ada. Full cam bawa rosak. Video dia record, kalau dia boleh record dalam seorang atas ni. Tu je lah. So, tak ada apa-apa lah daripada situ kira. Masa daripada bawah sebenarnya tak ada apa. Tak ada apa. Banyak Tapi yang tu atas lah banyak. Sebab situation hari ni pun sebab hujan sama. So dia lecak banyak. So semua kasut pun semua jadi kolam. Dah lah kolam baru pula tu lagi masuk dalam atas, tak tahu nak cakap macam mana lah. So harum semua buat. Harum lah. Saya kena pakai perfume. Siap saya buat perfume ni. Tak ada kereta saya habis. Kereta panggil tepi lah. So apa tadi dia abang nama apa? Jessica. Minggu sini Dia penunggu kat sini lah. Asal mungkin kes mati lah apa mungkin boleh jadi lah. Kemungkinan Ke app tu gelong lah. tak tahu nak kata. Aku kadang-kadang mampu lah. Tapi tak nak cakap lah. Kalau tuan puan nampak, boleh tengok lah dekat TikTok ataupun dekat kita punya YouTube. Kalau nak penuh, Seram juga orang pisau sini walaupun tinggalkan lama. Mereka kata ada dua sosok tau, satu hitam satu putih. Mungkin hitam yang kita jumpa, yang macam kita jumpa tadi tak tahu lah kan dia atau bukan. Tapi yang putih tu tak tahu nak kata lah. Tak nampak. Tapi memang viral lah benda ni kat sini. Dua sosok hitam dan putih. Tak tahu lah hitam putih tu apa maksud mereka, tak tahu lah kan. Itu je lah. Tak tahu lagi apa lagi kat sini pada. Kita lagi banyak tempat ni kan. Itu je. Tapi lagi satu bagi aku kan, bagi pendapat aku, macam mana tempat ni boleh temukan layan. Sebab dia terlampau belakang banyak tau. Kalau tengok sangat, sebab dia belakang TMB, seorang nak masuk pun nak kena lintah rumah kedai. Kebanyakan kalau orang lalu pun tak tahu sini macam ada mall. Kalau dulu orang jalan pun tak tahu sini ada mall. Sebab kita tak tahu lagi benda-benda rumah tu naik lagi ke tak. Yang kita tahu kita lalu depan nombor TMB lah. Patutnya mall dia kena buka tempat yang macam tepi-tepi jalan, buat besar kan. Sebab dia keliling belakang ni kedai, kita pun nampak mall. Depan ni semua hutan ni. Hutan tau, ni rumah kedai balik. Dia macam dalam satu taman. Lepas tu mall tu di situ lah. Orang tahu, orang tak tahu. boleh lah. Pelik aneh. Kemungkinan sebab tu lah boleh tenggelam. Asal lah, tapi tak tahu lah. Sina boleh bagi lah rate berapa balik.
tempat ni hari aku dia biasa 5. 5. Mesti rasa 5 sih. 5. Ya. Ismail. Ya, sebab dia banyak tingkat. Dia tak ada bagi satu tingkat lah, Rit. Ha. 1, 2, 3, tak ada apa. Rit memang 1 lah senang. 1. Tak ada apa sebab tak ada rasa orang. Itu 4 sama. Tingkat 4, saya boleh bagi sama 5. Cuba 5? Sebab aura dia lain macam. Weh, aku meremang. Ya. Kalau muka man. Oh, meremang sampai atas. Bila tepi tu hilang dah. Ya. Kita Apa semua mai semua kat situ. Hilang. hilang. Apa belah? Saya start balik. Pada tepi depan ni. Dia sebab dia bila kita rakam di depan, dia ada di belakang. Kita pusing di belakang, dia ada di depan. Macam tu lah parai dah. Ciluk cak. Ni apa boleh entry. So 5 lah sangat. 1, 2, 3 tu memang dah tahu dah lah. Dah faham lah kan. Tingkat dia sebab rendah. Sama lah juga lah. Tu kan. 5. 5 kak. Tak cukup lah 5. Sebab mengemang sampai muka. Muka Ah. kena bagi ke 6 lah. Ha? Sebab bagi awal tu memang kita lajak dah pergi depan. Dia memang. So kita dah tengok balik, oh ya ni bunyi kelawar, langgar kita suluh. Nah, siapa saya masa saya tutup, dia terbang. Elok lah sebab dia vision mata dia malam. Jadi kita ni dia buta. Jadi mabuk lah, okey. dia langgar lah. Dia mabuk. Lepas tu nak cari detect kenapa rasa meremang. Bila kita pergi meremang pergi depan, oh ada tempat terbuka. So berpasan yang tadi ada tempat lecak tu kan. Betul-betul. So damai tu baru tahu okey itu cuma angin malam. Sebab tu saya bagi 5 lah. Tapi Tufan ni Seram boleh lah. Aura dia, bila kita main aura dia. Faham? dia ada, mungkin tak nampak lah. Tak nampak. So setakat ni saja kita punya episod 7. So kita akan pergi ke Gunung Jerai, InsyaAllah episod 7. Sampai 8. Sorry, aku lupa lah. 8. Kemungkinan di Gunung Jerai. Apa kita update lah dalam Kami akan update lah. So kita jumpa lagi di Let Lu TV. TV. Assalamualaikum. Selalu betul.